Asia, kini memandang ke selatan tanah air. Ketika ramai menjangkakan dominasi bintang-bintang besar Asia Barat dan Jepun, muncul satu nama dari Johor yang kembali mencuri tumpuan. Gol penuh kelas, aksi penuh keyakinan, dan pentas besar Liga Juara-Juara Asia, semuanya bersatu dalam 1 detik magis. Kini, pemain sayap berbisa Johor Darul Ta'zim FC, Marcos Guillem, berdiri sebaris dengan nama-nama hebat Asia dan Eropah dalam perebutan gol terbaik minggu ini. Nama pemain sayap lincah JDT, Marcos Guillem kembali menjadi sebutan di pentas Asia, selepas golnya ketika menentang Vissel Kobe tercalon untuk anugerah gol terbaik AFC Champions League Elite, ACLE, minggu ke-8. Gol tunggal tersebut bukan sahaja memukau penyokong, malah menjadi detik penting yang memastikan JDT menempah tiket ke pusingan 16 terbaik ACLE musim ini. Satu jaringan yang bukan sekadar cantik, tetapi cukup bernilai. Namun, laluan Guillem untuk memenangi anugerah itu bukan mudah. Beliau bakal berdepan saingan sengit daripada beberapa bintang ternama, termasuk penyerang Uruguay dan bekas Liverpool, Darwin Núñez, serta sensasi Thailand dari Buriram United FC, Subhanat Mu'anta. Turut bersaing ialah penyerang baharu Al-Ittihad Club, Youssef Encik Neshiri, selain beberapa lagi nama seperti Diorbe Abdunazarov, PFC Nasaf, Rayo Jermain, Sanfrecce Hiroshima, Rayo Shirasaki, Machida Zelvia, dan Christophe Piatek, Al-Duhail SC. Jelas sekali, ini bukan pencalonan biasa. Guillem kini berdiri sebaris dengan penyerang bertaraf antarabangsa, satu pengiktirafan besar buat JDT dan bola sepak Malaysia. Bagi penyokong yang ingin memberikan sokongan, undian boleh dibuat menerusi laman sesawang rasmi, Asian Football Confederation atau aplikasi AFC Live. Undian akan ditutup, tepat jam 5 petang pada 25 Februari. Kini persoalannya, mampukah jaringan magis dari Iskandar Puteri ini menewaskan nama-nama besar Asia? Jika anda penyokong Harimau Selatan, inilah masanya untuk bersatu dan memastikan nama JDT terus bergema di pentas Asia.